Sukan adalah segala kegiatan yang memerlukan kemahiran atau ketangkasan serta tenaga yang perlu dilakukan, sama ada sebagai acara pertandingan, hiburan atau untuk mengisi masa lapang dan beriadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan juga salam anak baik lagi cerdik. Nama diberi Nurani Sufia binti Muhammad Fazli dari Kuru TV PSS di Saujana. Hari ini 9 November 2024 berlangsungnya Hari Kejohanan Sukan Tahunan Peringkat Sekolah bagi tahun 2024. Untuk pengetahuan semua, sukan tahunan ini merupakan kali yang ke-17 yang diadakan oleh SK Saujana Utama. Sukan tahunan ini diadakan bagi mencungkil bakat murid-murid di dalam bidang sukan dan melahirkan murid-murid yang sihat. Jadi oleh itu, marilah kita saksikan perlawanan yang sengit di antara rumah-rumah sukan ini. Mari kita saksikan. Bersama dengan saya, YB Datuk Ramana Rama Krishnan selaku Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi merangkap Ahli Parlimen Sungai Buloh. Salam sejahtera YB. Salam sejahtera Nis. YB, terima kasih kerana datang ke Sekolah SK Saujana Utama bagi Kejohanan Sukan Tahunan Peringkat Sekolah bagi tahun 2024. Terima kasih kerana hadir. Baiklah YB, apakah pandangan YB mengenai peranan sukan dalam membentuk jati diri pelajar di sekolah ini? Okey, pertama sekali Anis, terima kasih kerana menjemput saya untuk datang. Kedua, peranan sukan ni adalah amat penting, khususnya bagi pelajar-pelajar, sebab dia dapat membina satu persahabatan, satu semangat kekeluargaan antara pelajar-pelajar yang ada. Persahabatan yang dibina pada zaman ini, zaman persekolahan, adalah persahabatan yang paling penting sebab dia kekal sepanjang umur kita. Kalau dah jadi usia macam saya ni, susah nak cari kawan. Betul. Tahniah kerana telah dinobatkan sebagai olahragawati bagi sukan tahunan kali ke-17. Apakah perasaan anda? Saya rasa sangat berhati dan gembira. Apakah pesanan anda untuk pelajar-pelajar lain untuk menjadi seperti anda? Saya just sentiasa berusaha lah sampai dapat pencapaian ini. Apakah perasaan anda setelah dinobatkan sebagai olahragawan? Saya berasa sangat gembira kerana telah meraih olahragawan ini. Begitulah Kejohanan Sukan Tahunan bagi peringkat sekolah tahun 2024. Terima kasih kepada semua barisan guru-guru, ibu bapa dan semua yang telah menjayakan acara ini. Jumpa lagi di kejohanan yang akan datang. Ingatlah, semangat kesukanan tidak hanya terletak pada kemenangan, tetapi tentang keberanian, kerjasama dan juga usaha tanpa putus asa. Semoga ia membantu memberikan sentuhan yang penuh semangat untuk penutup acara ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Sufia binti Muhammad Fazli dari Kru TV PSS di Saujana. Bye.